Dan ada satu video lah saya tak boleh ni. Kalau saya release, saya rasa pakat menangis lah. Boleh. Petaling Jaya, saya boleh dengar sang ibu, gajah, menangis sambil menolak lori untuk cuba keluarkan anaknya. Demikian luahan seorang lelaki yang berada di lokasi kejadian melibatkan sebuah lori dipercayai melanggar mati anak gajah di Jalan Raya Timur Barat, JRTB, Gerik Jeli, Perak semalam. Amir Faizal menerusi siaran langsung di Facebook berkata, sewaktu terlibat dalam rondaan memantau keselamatan, dia mendengar secara jelas tangisan ibu mamalia tersebut yang bersedih dengan kejadian yang menimpa anaknya. Satu bunyi kuat dikeluarkan oleh ibu gajah itu ketika cuba menarik anaknya keluar daripada kepala lori ketika enjin masih hidup. Malangnya, ibu gajah, tidak mampu menolak lori tersebut dan akhirnya menyerah sebelum pihak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan, tiba, katanya. Dan dia cuba untuk nak tolak dan nak tarik. Memang ketika tu anak dia masih hidup. Anak dia masih ada bergerak. Dan ketika dia cuba tolak kepala lori itu untuk nak tarik anak dia keluar, dia cuba yang terbaik. Seorang ibu ni cuba yang terbaik untuk nak tarik anak dia keluar. Malangnya dia tak mampu untuk tolak lori itu sebab dengan berat ayam lah apalah semua lagi di lokasi. Saya sampai di lokasi, sebelum tu memang jam teruk lah. Lepas tu bila saya sampai, kenderaan dah mula. Bila saya sampai, ada polis trafik, ada ada perhilitan dah pun ada kat situ. Dan dia dah shoot, ada 3 bullet, 3 dart dah pun dia tembak tu, ubat pelali tu, untuk menenangkan gajah tu lah. Tapi walau bagaimanapun, semasa saya tengok tu, saya dah mula terasa hati lah. Dia hati ni sangat rosak. Ya Allah, bila tengok anak gajah duduk di bawah tu, dia pula duduk tunggu dengan Allah. Masa tu dah mula sedih lah. Air mata ni bergenang. Tapi kita bila duduk di lokasi ni, kita cuba untuk tak mau lah kan. Kalau ada tengok, memang saya tak nampak sangat lah. Masa saya attach case tu, masa saya duduk tolong perhilitan, memang saya tak inilah, tak tunjuk riak saya tu. Saya cuba gelak-gelak, saya cuba hiburkan hati saya tak mau. Sebab saya ni cepat ni, dia punya ni cepat dah. Saya tak boleh benda-benda sedih ni, saya cepat. Dengan isteri saya ni, kami berdua ni sama. Tupai mati pun teriak, bayang tengok lah, menangis sampai bengkak mata. Lepas tu, bila dah macam tu, saya cuba yang terbaik untuk bantu pihak perhilitan. Dan ketika itu ada seorang je perhilitan satu daripada Jeli. Dia yang bagi dos lah kepada gajah tu untuk tenangkan ibu gajah tu. Dan memang betul, yang rosak depan tu, depan lori tu, semua adalah disebabkan ibu gajah ni lah. Disebab dia ni, dia berusaha untuk angkat lori tu. Dan ada satu video lah saya tak boleh ni. Kalau saya release, saya rasa pakat menangis lah. Boleh dengar dia teriak tu, si ibu tu menangis. Saya tak tahu sama ada saya dengar ni secara ni ke. Saya memang dengar real di telinga. Saya dengar macam dia bersedih lah. Dia menangis lah. Lepas tu saya pun tak mau ni apa, saya diam saja, saya telan. Saya cuba hiburkan hati saya. Saya cuba sembang dengan kau tu, sembang ni. Okay, lebih tu semua dalam tempoh tu pihak perhilitan sedang menunggulah backup daripada tu. Dan kita tak boleh buat, bukan kita lah maksudnya, mereka tidak boleh buat ni sesuka hati tanpa mendapat arahan daripada pihak atasan. Dan juga dengan waktu malam tu, waktu pukul 3-4 pagi tu, memang dia tak boleh buat kerja. Cuma setakat tu, mereka cakap yang waktu tu mereka hanya bagi ubat penenang saja untuk nak tenteramkan ibu gajah yang agresif awal tadi tu. Memang yang kerosakan di depan lori tu semua adalah memang si ibu gajah tu cuba tolak lori tu, bukan saya tolak nak bagi anak dia keluar. Cuba bayangkan, tengok dalam keadaan kalau kita melihat keluarga kita terkapit dalam kereta accident, itulah situasi dia. Situasi yang kita tak dapat nak ni lah. Ketika itu memang terasa sangat lah. Dia tolak sambil memang dia ada bunyi lah. Masa dia tolak tu saya tak ada lagi. Tapi masa yang saya dengar dia tangis tu memang saya ada lah. Tapi masa dia menolak tu, kawan cerita, dia ada satu bunyi lah ketika tu. Dan dia cuba untuk nak tolak dan nak tarik. Memang ketika tu anak dia masih hidup, anak dia masih ada bergerak. Dan ketika dia cuba tolak kepala lori tu untuk nak tarik anak dia keluar, dia cuba yang terbaik.
seorang ibu ni cuba yang terbaik untuk nak tarik anak dia keluar. Malangnya dia tak mampu untuk tolak lori tu sebab dengan berat ayam lah apalah semua. So dia habis hang lah. Kebetulan peritan mai tembok tu. Jadi bila dia kena ubat penenang tu, dia dah tak agresif dah. Jadi amat sedih lah ketika kita tengok video yang kawan saya rakam tu. Apabila gajah tu meletakkan kepala dia ni di dinding lori tu. Oh, Masya Allah. Memang sedih sangat-sangat lah. Seperti dia sedang meratap anak dia mati. Dia macam meratap. Dia memang tak boleh buat apa dah. Dia letak macam tu. Mungkin dia sedang berdoa. Kita tak tahu kan. Sebab dia binatang. Dan memang saya tak boleh tengok sangat video tu. Memang sebab sana ya. Dan tambah-tambah juga bila saya scroll ada video-video lain yang buat animasi dan sebagainya yang nampak macam memang sedih lah, sedih. Okay, lepas habis tu semua kami cuba tunggu juga untuk masa yang sesuai. Dan kami pun terima backup daripada tim peritan ni pun terima backup daripada Jeli. Dan seterusnya datang daripada Greek. Jeli dan Greek datang. So ada penambahan anggota polis sikit dan ketika tu. Dan keputusan dibuat untuk clearkan ibu gajah tu dulu. Jadi ketika itulah saya bersama dengan orang awam lalu 3 orang termasuklah kelindan lori dan juga driver lori cuba membantulah jalan. Dia tengok ada satu video daripada jauh kan. Ada tengok satu video daripada jauh tu yang kawan tu zoom dari jauh tu yang pakai baju hijau tu. Yang tu adalah saya lah. Dia kata saya pergi gosok gajah dan sebagainya. Dan saya sempatlah tutup mata dia sebab dalam proses tu kita kena tutup mata gajah tau. Peritan minta untuk cari kain tutup mata gajah supaya dia tidak nampak apa yang kita buat. Dia sebenarnya bukan di ini tau, kaki dia jadi berat tau macam tu. Macam dia tak boleh melangkah, dia tak boleh melawan, dia macam kadang kita lali lah. So separuh sedap. Saya sempatlah letak tangan saya di mata ibu gajah tu. Saya dapat merasa di tapak tangan saya ni satu kesedihan amat sangat lah. Lepas tu habis semua tu bila dia orang kata dia orang nak sit ikat rantai, dia orang nak tarik ke tepi dulu. Dia orang nak tarik ke tepi dulu sementara nak tunggu backup seterusnya sampai 4-wheel seterusnya sampai. Jadi kita orang ramai-ramai tarik dengan 4-wheel untuk tarik ibu gajah tu mai ke tepi jalan dulu sebab dia selepas tu dia ada ke tengah sikit, jadi mengganggu laluan kenderaan untuk lalu. Walaupun satu laluan tapi dia telah macam maksudnya kedudukan tu mengganggulah ataupun blocking jalan. Jadi atas arahan daripada salah seorang tu pegawai daripada Pilitan, dia kata okey bang, kita tarik tak ke tepi dulu. Tu kita tambat dengan rantai apa semua. So kita cubalah tarik dan alhamdulillah berjaya lah. Masa tarik tu memang berjaya. Mai duduk ke tepi dan laluan dapat dibuka lah ketika itu. Okey, selepas habis dapat dibuka semua. So hari pun dah siang. Dan kami pun tak dapat nak mengelak lah sebab kita pun tak sempat nak subuh apa semua ketika itu. Memang darurat waktu tu. So saya pun cuba yang terbaik lah untuk memberikan bantuan kepada pihak Pilitan dan juga pihak polis. Apa yang ada ketika itu yang boleh saya buat, saya akan tolong sebaik mungkin. Kalau macam hampa tengok lah daripada jauh tu, saya cuba ambil rantai, saya cuba ni, saya tutup mata dia apa semua kan. Tak mau bagi si ibu ni agresif. Dan saya dapat lihat anggota Pilitan ada buat suntikan satu. Dan ketika jam 6 lebih untuk menambahkan dos supaya dia masih lagi dalam keadaan semi conscious lah, antara separuh sedang. So bagi saya ikut itulah separuh sedang lah. So jadi dia tak agresif. Dan memang saya tak tahu nak cakap apa ketika itu. Memang agak, kalau diikutkan ketika itu emosi tu memang bermain sangat-sangat. Mana dengan tengok si gading, si baby tu duduk bawah tu kan, anak jantan tu kan, mamat tu duduk, adik mamat tu duduk kat bawah tu. Memang masa tu kita tak tahulah, saya ni cepat tersentuh lah. Selepas habis semua tu dah cerah semua, okey, dah cerah semua, keputusan dibuat untuk memindahkan gajah tersebut, ibu tu, si mama tu, ke tempat yang lain. Bukanlah maksudnya naik lori tak, dengan cara memindahkan kedudukan mama dia tu, si ibu gajah tu, pergi ke tempat lain. Maksudnya tak jauh daripada situ, lebih kurang dalam 500 meter. Dibawa untuk memudahkan urusan nak angkat
kepala lori dan sebagainya, dan kita nak tarik baby tu keluar. Dan ketika itulah kalau hampa tengok dalam saya punya status, di mana 2 buah kenderaan di depan, 2 buah kenderaan di belakang, dan ada tengkuk, rantai di tengkuk. Itu semua proses tu bukan untuk mendera gajah lah. Proses itu adalah proses untuk orang kita bersiap siaga. Kalau kita tak buat macam tu, Pelitan kata nanti dia takut dia agresif, dia akan sebab ada kenderaan di tepi tu. Kalau hampa tengok kan, ada kenderaan awam dan juga lori di tepi tu, kita takut dia berontak. Dia kata dia akan serang, attack kenderaan di tepi tu. Jadi itulah cara yang paling terbaik untuk memindahkan ibu gajah tersebut, si mama tu. Jadi masa dalam pergerakan tu, saya ada di depan, saya lead di depan. Sebab saya nak buka laluan, nak suruh kenderaan semua ke tepi bersama dengan salah seorang daripada anggota trafik daripada Gerik. So setelah kami buat clearance di jalan tu, saya dan juga dia bersama dengan dia tu. Jadi alhamdulillah kami sampai di simpang depan tu. So dia orang dah divert. Sebab tu kalau kita tengok dalam keadaan dia jalan tu pun macam dia sedih, macam dia tak mau pergi tau. Kalau hampa tengok video tu, saya tak bagilah video yang fully. Dia macam dia tak nak pergi tau. Walaupun kita tahulah dalam keadaan apa dia? Masa tarik tu, okey. Tu abang ya, ada video tu dah. Boleh tengok lah video masa dia kena tarik tu. Dia kena tarik untuk buat pemindahan daripada situ jauh lebih kurang dalam 500 meter lah. Dia orang cuba letakkan si mama tu dekat jauh supaya proses untuk mengangkat kepala lori tu tak terganggu. So masa tarik tu saya boleh tengok macam dia tak nak pi lah. Dia macam janganlah, lebih kurang macam tu lah. Tapi terpaksa pihak Pelitan buat untuk clear danger lah. Dan saya dapat lihat ketika itu masa dia corner masuk dalam simpang tu pun dia agak sedih lah. Dia sempat tengok menatap saya, dia sempat melihat saya ketika itu, si mama tu. Dan saya cuba ketika tu saya seorang, saya sempat juga lah. Air mata keluar lap jugalah. Nak kebetulan tu polis trafik tu tak ada, dia ada di kat depan. Jadi masa tu memang tak ada, memang air mata memang keluar, saya lap lah. Masa video yang tu saya tak boleh buat apa lah kadang-kadang ni. Selepas habis dia orang Pelitan masuk jalan tu, dia terus bagi tahu saya, dia kata, "Cik, jangan ikut kita sebab agak bahaya, sebab ini hanya bahagian Pelitan saya lakukan. Orang awam tidak boleh masuk sekali." Jadi saya pun hormat keputusan pihak Pelitan. Jadi bagaimana dia orang masuk ke dalam hutan tu, bawa dia masuk si mama tu. So saya patah balik dengan X70 saya. Saya pergi ke tempat lokasi tu dan saya dapat lihat kren dah pun mengangkat kepala lori tu dan anak gajah tu, dan nampak terang. Kalau macam hampa tengok lah dalam video-video orang lain, memang nampak jelas lah. Mana dia dah, badan dia tu macam bukan dia badan kepok tau, macam dia dah macam terkulai sikit. Saya sempat lah pergi pegang sentuh dia punya gading dia, cara interaksi lah dengan saya dengan dia. Kita pergi lah dengan aman, dengan damai. Lepas dah tanggungjawab hang dengan dunia ni, walaupun hang binatang. Dan sorry lah, minta maaf lah. Dan ketika itulah dia punya kren tu cuba nak twist. Jadi saya bagi tahu kat pegawai Pelitan, ada seorang kat situ, dia kata, "Bang, mari kita tariklah slow supaya dia tak ni." Dan masa proses tarik tu terkenal jugalah sikit. Lori tu masa dia twist tu terkenal sikit lah si gajah tu. Dan saya cuba lari ke lokasi, saya pergi cepat-cepat kat lokasi tu, dekat kaki dia tu, sebab kaki dia ada di bawah tayar betul-betul. Saya kata, "Bang, berhenti sekejap bang." Saya tarik kaki dia tu pelan-pelan keluar. Saya ada ingat kata tak boleh. Rupanya masa saya tarik, anggota dia memang lembut sangat-sangat. Anggota gajah yang anak si anak ni memang lembut sangat-sangat. Memang saya pegang kaki dia macam saya tarik benda lembut saja. Jadi dia dapat ke sini. Jadi tayar lori yang ayam tu dapatlah melalui tepi kuku dia betul-betul sikit sangat-sangat. Lepas tu saya tanya pegawai Pelitan, "Ada macam mana bang? Kita nak bagi dia stay atas tar lagi ke tak?" Dia kata, "Saya ni tak pandai guna jack, guna tu dia punya tu. Dia punya apa, dia panggil benda apa tu yang depan 4 wheel tu." Jadi saya kata tak apa, saya buat. Jadi kami cuba tarik dengan tali tu, tali lam tu, pelan-pelan. Itu yang pergi ke tepi juga tu, dekat divider tu. Dan banyak yang tanya,
apa yang berlaku dengan bangkai si anak gajah tu, si Mamat tu kan, Mamat anak baby gajah tu. Bangkai anak gajah tersebut telah pun ditanam oleh pihak militan lah. Saya difahamkan dekat tu juga sebab ada backhoe sampai. Jadi dia orang kuat kat situ juga kot, tak silap saya. Sebab saya tak ada di lokasi ketika itu, sebab saya terpaksa kena patah balik ke Banjaran. Saya kena ambil saya punya kemah saya dan sebagainya. Saya tinggal kemah saya semua, barang-barang berharga saya semua dalam kemah. Dan alhamdulillah Allah Taala pelihara barang-barang saya dekat situ, tak ada hilang satu pun. Alhamdulillah. Dan saya berdoa, ya Allah, aku tinggal benda ni ya Allah. Ada benda berharga ni terpulanglah ya Allah, sebab aku memang tak sempat dah. Aku nak kena lari dekat dia dulu. Okey, saya patah balik. Bila saya patah balik saya tengok ada backhoe dah mula buat kerja dia, dah tolak dia ke tepi dan sebagainya. So saya dipahamkan proses menanam bangkai anak gajah si Mamat ni, baby Mamat ni, dilakukan di situ juga, saya fahamkan. Si mak dia tu 500 meter ditolak, dia heret masuk dalam hutan, dilepaskan tu dan dibagi ubat untuk dia ni balik, sedap balik. Dan saya tak tahu dah lepas tu apa berlaku. Dan ada yang tanya apa yang berlaku selepas ni bang. Wallahualam, saya tak berani kata apa-apa. Dan daripada segi penerangan daripada salah seorang pegawai pelitan, dia kata gajah ni dia akan bermain di situ lebih kurang seminggu lah. Sebab memori dia tu kuat. Jadi dia akan menunggu di kawasan anak dia mati tu. Dia akan tunggu kat situ. Macam kita lah kan, apabila macam orang kata apa yang macam seseorang mati tu, kita macam apa? Dia panggil, ingat dia tu panggil apa? Dia ingat si mati tu. Macam tu lah. Jadi dia makan dalam masa seminggu ni, dia akan main kot tu lagi lah. Dalam satu seminggu insyaAllah.